Baju bang, Ha? ada orang tanya, Oh. third party boleh claim loss of use ke? Third party untuk claim loss of use sebenarnya boleh, Bob. Tapi, kenapa tapi? Sebab kebanyakan bengkel yang buat third party claim, diorang takkan bayar loss of use kepada owner kereta. Alasan kenapa bengkel tak nak bayar loss of use, Abang Jubah rangkumkan dalam 3 sebab. Yang pertama adalah bayaran daripada insurans terlalu lama. Yang kedua, bengkel tak tahu berapa yang insurans bayar. Yang ketiga adalah insurans keluarkan approval ataupun bayaran yang terlalu rendah. Kalau owner nak sangat bayaran loss of use tu, owner kena uruskan kereta dia dari mula kemalangan sehingga proses pembayaran. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop untuk hantar kereta korang buat cash repair ataupun claim insurans, korang boleh datang ke belakang Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpakan next video. Assalamualaikum.